Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala gembira terhadap taubat seseorang hamba-Nya yang mukmin lebih daripada gembiranya seseorang yang menunggang binatang tunggangan di satu kawasan yang berbahaya. Makanan serta air untuknya ada di atas tunggangan itu juga. Dia turun dari tunggangannya lalu berehat. Apabila terjaga, dia mendapati tunggangannya sudah terlepas dan pergi entah ke mana. Dia mencari-cari tunggangannya itu sehingga dia sangat-sangat dahaga. Dia berkata, baik aku balik semula ke tempatku tadi, aku tidur sehingga aku mati. Maka dia pun berbaring dengan meletakkan kepala di atas lengannya bersedia untuk mati. Selepas itu dia terjaga dan mendapati untanya ada di sisinya dan bekalan makanan serta minumannya masih ada di atas unta itu. Allah Subhanahu wa taala gembira terhadap hamba-Nya yang mukmin yang bertaubat lebih daripada gembiranya lelaki itu selepas dia sudah berputus asa terhadap tunggangan dan bekalan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.